jelas lah bisnes apa yang saya buat, which is network marketing ataupun nama glamour dia lah MLM lah kan. Saya nak share sikit lah kenapa sekarang ni ramai orang muda dan tak berapa muda considering network marketing ataupun MLM ni sebagai satu vehicle, satu kenderaan untuk dia capai dia punya financial target ataupun impian hidup dia. Jadi saya nak share supaya ramai orang tak terlepas peluang. Ramai orang tak terlepas peluang. Kalau kita buat decision dalam keadaan kita faham tentang benda tu, is okay. So maksudnya tak ada rugilah sebab kita dah tahu facts tentang benda tu. Then kita decide, okay, maybe it's not the time. So tak ada masalah. Cumanya kalau kita buat keputusan dalam keadaan kita tak faham tentang apa sebenarnya benda tu, jadi rugilah. Jadi saya nak buat pencerahan tentang benda ni sebab saya dah officially 12 tahun lah dalam network marketing ni. Tapi unofficially daripada kecil lagi lah sebenarnya. Sebab ayah pun macam-macam buat dulu. Baik. So apa beza dia? So saya straight to the point lah apa beza dia. Cuma kalau you tengok benda ni daripada YouTube, you boleh subscribe channel saya dan komen saya dah subscribe. Kalau tengok benda ni daripada TikTok, follow lah saya, follow dan ataupun boleh repost balik video saya ni. Baik, antara perbezaan, saya tak akan buat detail tapi saya bagi benda-benda yang basic lah, benda-benda yang basic tentang kita punya tentang perbezaan dia. Baik, yang pertama dari segi modal. Dari segi modal, dulu business network marketing atau MLM ni modal dia biasanya dia jadi tinggi. Orang yang nak business dia jadi tinggi. Sebab apa? Tinggi ni sampai beribu ringgit. So apa punca jadi tinggi beribu ringgit ni? Adalah disebabkan satunya faktor courier service lah. Faktor nak post barang. Dulu post bukan macam sekarang. Post hari ni esok sampai. Jadi post tu jadi lambat. Post tu jadi lambat sampai seminggu. So jadi memang disarankan untuk ambil lebih stok. Lebih stok. Jadi senang sebab nak jual pun nak jual dekat orang dekat-dekat. Nak jual dekat orang saudara mara. Nak jual dekat kawan-kawan lah. Dekat-dekat kan. Jadi ambil banyak. Lepas tu dulu pun banyak digunakan orang kata sistem-sistem yang orang kata fast cash. Benda ni bukan network marketing sebenarnya. Dia sebenarnya jenis perangai orang-orang yang duduk dalam bisnes tu. Nak kaya cepat. So ini menyebabkan jadi approach ramai orang start masuk beribu ringgit dalam keadaan tak pandai pun berniaga. Tak tahu pun. Jadi benda tu jadi risiko tinggi. Sebenarnya sepatutnya bisnes network marketing ni risiko rendah. Jadi benda tu ada lagi berlaku tapi pada saya tak banyak lah, tak banyak. So itu puncanya lah sebab mungkin pendedahan sebab Malaysia ni sangat terkenal dengan skim cepat kaya, skim pelaburan kan. Skim ni tak ada kena-mengena dengan network marketing ataupun MLM. Cumanya gaya-gaya skim ni ada kala dibawa benda tu ke dalam business network marketing menyebabkan jadi macam network marketing ni adalah jadi skim. Tapi sebenarnya tak. Sistem dia tidak mewajibkan, tidak suruh pun kita untuk join dengan harga beribu-ribu ringgit. Tu benda yang saya kena jelaskan. Dan benda ni sebab benda ni saya dah bawa dah 12 tahun lah. So, okay, itu dulu. So, apa bezanya sekarang? Sekarang ni, okay, sign up nak jadi member. Sebenarnya sama je macam dulu. Rendah je, bawah RM100. Bawah RM100. Cuma sekarang ni, walaupun kita masuk dengan modal yang rendah, lepas tu kita nak beli barang, nak post barang, kita ada sistem. Macam dulu dia tak ada sistem tau. Dulu tak ada sistem online, boleh klik lepas tu barang esok sampai rumah customer. Jadi semua orang kena ada stok. Jadi sekarang ni tak wajib ada stok. Melainkan kita ni memang ada, orang kata ada community, ada database yang kita rasa kita nak supply stok dekat kawan kita, ataupun ada setengah orang dia nak buat launching business tu dengan lebih efektif. Setengah orang memang boleh menjual. Dia masuk tu memang dia tahu dah, dia memang ada pengalaman menjual. Jadi dia boleh ambil modal. Dia boleh ambil modal sikit sebab dia memang confident level dia tinggi untuk dijual. Itu boleh, tak ada masalah. Jadi boleh masuk dengan modal rendah, tak ada masalah. Bawah RM100 sebab saya bagi tahu you all, saya ada team saya ramai yang masuk
bawah pada RM100. Pada tahun tu 2017, okay, join as a member dalam RM75 saja. Kan dia boleh buat jualan, bukan jualan, income bersih dia buat dalam RM20,000. Tapi bukan tahun tu lah kan, beberapa tahun lepas tu lah. Sebab dia kan ada learning curve lah, nak belajar apa semua kan. Takkan masuk terus buat RM20,000. So pada saya benda tu too good to be true lah kan, too good to be true. So uh, uh, macam tu. Jadi orang boleh berjaya walaupun masuk dengan modal rendah. Orang boleh berjaya masuk dengan modal rendah. Sebab apa? Sebab kita disokong oleh sistem, online sistem, delivery sistem, lepas tu sekarang ni dengan marketingnya apa semua kan. Banyak. Okay, itu faktor, tu benda point pertama lah, perbezaan dulu dengan sekarang. Dulu kena join tinggi, walaupun syarikat tak tetapkan tinggi tapi dia dah jadi budaya. Tapi sekarang ni join rendah. Sebab tu student, umur yang 20-an, 30-an, ramai sekarang ni yang buat duit banyak lah dengan network marketing. Okay, yang kedua ialah faktor macam mana kita nak menjual, macam mana kita buat marketing. Okay, dulu kita tidak ada pilihan lain. Kita tidak ada pilihan lain. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab saya pun berada dalam masa tu buat. Masa ayah saya, masa saya kecil-kecil, tapi kita tengok, kita observe macam mana orang-orang lama buat. Masih buat dengan cara tradisional lah masa tu kan. Sebab tak ada medium. Mana ada dulu Facebook, mana ada dulu IG, mana ada TikTok, mana ada website pun benda tu mahal lah. Nak buat satu website mahu ribu-ribu kot. Kan? Ribu-ribu, 5,000, 10,000 nak buat benda tu. Tapi sekarang, okay, medium kita menjual, okay, saya ada dua case. Yang pertama ialah kita start dengan approach orang yang kita kenal. So which is family, kawan-kawan kan. So benda tu memang natural. Ada setengah orang, dia memang, kalau kita katalah kita adik-beradik kan, kita dapat benda bagus, kita akan share dekat family kita. Itu ada jenis macam tu. Tapi ada juga jenis yang walaupun adik-beradik kita support untuk banyak benda, tapi kadang-kadang bab berniaga, bab benda ni kan, dia tak support sangat. So ada juga. So itu dua golongan yang memang ada. So dalam organisasi saya, the way saya buat bisnes, memang ada yang dah buat marketing kan. Jadi bila dia masuk, dia tak boleh nak jual kepada orang terdekat dia. Sebab isu ialah segan lah, apalah. Lepas tu ada juga isu yang dia fail dekat bisnes sebelum ni. Kan, kena tipu dekat bisnes sebelum ni. Jadi dia rasa macam segan lah nak promote the next business kepada dia punya kawan-kawan office, kawan-kawan ataupun family sendiri. Jadi benda ni memang sangat, orang kata, macam dia panggil apa? Identical, bukan identical lah. Dengan common lah dengan network marketing dulu. So sekarang ni, saya bagi tahu, ada di antara tim saya yang memang langsung tak sentuh orang-orang terdekat dia. Sebab apa? Sebab dia memang adalah isu masing-masing. Tapi dulu tak boleh. Dulu sebab tidak ada medium. Either you kena ketuk pintu orang, you kena bawa barang kan, ataupun call kawan-kawan yang sedia ada. Itu je medium yang ada. Tapi sekarang kita duduk dalam dunia globalization of marketing. Kan? Jadi satu, orang kata itu adalah salah satu silap faham yang perlu dibetulkan. Sebab ruginya ialah bila kita buat network marketing ni, salah satu kelebihan network marketing ialah dia punya income dia mampu bertahan lama. Tapi tengok juga produk lah. Kan? Kadang produk tu pun nampak best tapi produk tu tak mampu nak bertahan lama dari segi jualan. Sebab produk tu bukan jadi keperluan dan orang tak ada trust kepada produk tu. Okay, macam saya duduk dalam Shakely, alhamdulillah memang user saya yang berbelas tahun masih lagi stay lah. So maksudnya itu salah satu faktor kenapa saya stay dengan company sekarang. Okay, so jadi buat marketing kan. Sekarang macam mana kita buat marketing? Jadi macam itulah. Ada yang boleh pergi dengan family sedia ada, kawan-kawan terdekat, boleh promote. Ada yang boleh promote. Ada yang memang introvert. Even buat bisnes bertahun-tahun, kawan dia pun tak tahu dia buat bisnes apa. Tapi dia successful. Macam mana? Kita duduk dalam zaman online. Kan? Kita boleh pergi cold market. Kita boleh pergi orang yang kita tak kenal. Dan kadang-kadang kebanyakan masa bila kita pergi pada orang tak kenal, kita cuba promote pada orang tak kenal, lebih senang untuk kita promote. Sebab yelah, kalau nak reject lah sebab tak kenal sangat pun kan. Kalau kenal, ada setengah orang malu kan. Itu normal. Itu tak pelik langsung. Okay, dan dalam keadaan sekarang, teknik marketing sekarang ni bukanlah sekadar kita pergi pada orang. Dulu kita kena pergi pada orang. Dulu 20 tahun dulu, 15 tahun dulu kita kena pergi pada orang. Sekarang kita tak payah pergi pada orang pun tak apa, tapi usaha ni mesti cukup lah. Usaha dia kena cukup lah. Strategi marketing tu kena betul lah.
Contoh macam yang saya buat kan, orang datang pada saya. Orang datang pada saya maksudnya sebab the way saya buat content tu alhamdulillah convincing, orang datang nak join business, nak beli produk, kan orang datang pada kita. Jadi ada sekarang ni teknik marketing yang memang orang datang pada kita. Tapi kena kerja keras lah. So itu yang teknik marketing yang digunakan oleh salah seorang tim saya yang memang tak approach dia punya family, tak approach dia punya kawan-kawan, even kawan-kawan ni pun dia tak ada niat nak jual kat kawan-kawan dia, tapi kebanyakan jualan dia, okay, 5 figure, 6 figure jualan bulanan dia datang daripada orang yang langsung dia tak kenal. Permulaannya tak kenal, lepas tu kenal lah, dah jadi customer, kenal lah kan. Okay, lepas tu follow up pula. Lepas tu nak follow up macam mana? Dulu follow up macam mana? Dulu kena call, kena SMS, kena jumpa. Sekarang ni follow up banyak sistem kan. Sistem automation banyak, blaster, WhatsApp blaster, SMS blaster, email blaster, banyak. So jadi industri ni sudah berubah banyak. Cumanya masih orang kata masih ada benda-benda yang mungkin daripada sentimen ataupun persepsi lama yang hinder, yang menyebabkan ada setengah orang tak nampak benda ni sebagai satu option yang orang kata yang fit dengan market. Even company sekarang ni banyak yang gunakan approach network marketing. Sebab apa? Sebab dia tak perlu bayar gaji, upah until the sale is done. The sale is happen. So satu model yang bagus lah. Sebab tu wujudnya jenis commission base apa semua kan. So antara sebabnya adalah orang kata reference kepada sistem network marketing ni. Jadi apa yang saya boleh bagi tahu you all? Okay, if you dalam golongan yang macam ni, saya bagi tahu golongan yang macam mana yang sesuai buat business network marketing. Okay, pertama golongan yang kita tak ada bajet sangat. Kita tak berani nak ambil risiko besar nak berniaga, ataupun kita tidak ada keupayaan untuk come up dengan modal yang besar. Kan, loan situ, loan sini kan. Tak ada keupayaan nak modal yang besar. Sebab dalam business konvensional yang memerlukan produk ready stock, yang memerlukan staff, yang memerlukan banyaklah benda-benda yang kita kena keluar dulu. Macam saya dulu kan buat bisnes butik, kena keluar dulu beli baju, kena buat dulu 2+1 deposit kedai kan. Banyak benda lah kena buat dulu, kena cat dulu, kena renovate apa semua kan. So itu kena buat, kena ada modal yang besar baru boleh buat, baru ada possibility untuk buat duit. So ramai orang tak ada benda ni. Ramai orang adalah lebih sikit-sikit sebulan untuk dia start business kan, tapi tak boleh nak buat bisnes besar. So business network marketing adalah salah satu pilihan yang you ada. Yang kedua ialah you tak ada pengalaman, you tak pernah sukses pun, you tidak ada maybe family member, mak ayah yang duduk daripada golongan berniaga, yang you memang dapat belajar daripada kecil dah. Dan tapi you nak income, you nak ada increment dari segi income, increment gaji kan 5%, 3% setahun kan memang tak cukup. So you boleh buat network marketing sebab modal dia rendah, terlalu rendah, dan semua orang boleh join. Tapi tak semua orang berjaya saya bagi tahu. Sebab apa? Sebab siapa yang follow sistem, siapa yang coachable, siapa yang boleh buka mindset dia, siapa yang boleh konsisten, faham. Sebab game network marketing actually sama je dengan game business conventional. You kena work hard, you kena buat marketing, you kena buat sale, you kena belajar, you kena improve, you kena ada semangat kan, you kena hustle. So dia tak ada benda senang dalam bisnes ni. Tak kira lah apa bisnes pun tak ada benda yang senang. So golongan-golongan yang mungkin nak create simpanan kan, you tak ada bajet besar nak buat bisnes, tapi you nak create simpanan. Orang-orang yang nak inherit, yang bukan yang nak mewariskan, nak mewariskan income dia. Macam saya dulu sebelum saya buat bisnes, saya ada banyak bisnes yang mana bila saya stop buat aktiviti bisnes, maka duit tak masuk. Kita buatlah 5 tahun, lepas tu kita stop, dia tak masuk, dia tak pasif, dia tak ada elemen pasif langsung. Tapi dalam business network marketing dia ada elemen pasif, especially business network marketing Shaklee lah, yang mana memang by facts, memang user ni konsisten guna dalam tempoh masa yang lama. Jangan you tak nak jual. Saya ada salah seorang tim saya yang dia stop business 3 tahun, dia stop business tau. Dia tak tahu dia buat business lain kan, masing-masing lah. Tapi jualan dia masih lagi 2,000 ke 3,000 sebulan. Kenapa? Sebab orang yang dia, pelanggan yang dia jual masa dia aktif bisnes tu masih lagi konsisten membeli walaupun dia tak nak jual. Sebab orang tu boleh beli direct dengan company, tapi jualan tu dikira sebagai jualan dia juga.
So itu the beauty of network marketing yang menyebabkan customer saya 2012, 2013, 14, 15 setiap tahun ada lagi customer yang datang daripada setiap tahun ni yang masih konsisten membeli sampai sekarang. Jadi mana bisnes yang kita nak cari bila kita jual barang sekali, orang tu keep on datang bagi kita untung setiap bulan. Tapi bukan saja-sajalah. So dia dapat benefit lah kesihatan kan sebab produk yang kualiti. Okay, lepas tu bila kita tak ada bajet, risiko dan keupayaan nak build bisnes yang konvensional. Sebab bisnes build konvensional ni dia apa? Dia memerlukan modal besar. Kita kena set up everything. Kita kena set up pricing structure, kita kena set up kita punya supply chain, kita punya set up kita punya logistik, kita punya R&D produk, kita punya sistem commission, everything lah. Sistem branding, semua kerja kita kena buat. Whereas dalam bisnes network marketing 90% aktiviti urusan bisnes ni dari segala bab accounting, delivery, development produk, branding, sijil halal, pendaftaran KKM, everything kan sudah disediakan. Sudah disediakan. Dah ada dah. Just kerja kita apa? Kita masuk, kita promote je benda tu. Kita promote buat jualan. Promote buat jualan. Itu je aktiviti yang kita buat. So jadi macam kita punya masa kita boleh fokus kepada buat aktiviti yang money making activity, bukan operation punya making activity. So itu antara kelebihan business networking dan antara kelebihan business Shaklee lah. Saya boleh bagi tahu. So itu apa yang saya boleh share. So kalau you berminat nak tahu lebih lanjut tentang business Shaklee, apakah you punya salah faham, you boleh, sebab saya alhamdulillah insya-Allah lah tak ada benda yang saya tak boleh jawab. Kalau tak boleh jawab tu tak tahulah, rasanya insya-Allah lah. Sebab dah bermain dalam industri dah lama kan. Dan ini bukan company pertama saya. Dah banyak company juga sebelum ni. So, kita boleh tengok lah macam sekilas ikan di air, kita boleh tengok benda ni boleh pergi jauh ke tak boleh pergi jauh. Kan? Jadi kalau siapa yang rasa pernah tengok ataupun pernah involve dalam network marketing tapi dia mungkin duduk dalam company ataupun bawah leader yang menerapkan nilai-nilai yang salah ataupun mindset yang silap pada network marketing ni, kalau you rasa benda ni adalah option untuk you buat duit banyak kan, sebab modal rendah, you hanya perlukan masa, komitmen dan sedikit modal, mungkin you boleh contact saya dan kita boleh bincang siapa yang you mungkin salah faham dan saya boleh clarify. Sebab benda ni adalah benda yang saya buat full time. Saya buat full time dan alhamdulillah setiap tahun kita boleh enjoy lah dengan apa-apa semua yang benefit yang bisnes ni bagi. Okay, itu je lah saya nak share hari ni untuk topik pagi ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.